Sebelum ni pernah beli emas dengan harga RM620 untuk 1 gram. Tiba-tiba harga emas turun kepada RM600 untuk 1 gram. Jadi persoalannya, adakah tuan-puan rugi bila tuan-puan dah beli emas dengan harga yang tinggi sebelum ni? Kita tengok video ni sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. Jawapannya adalah, kita tak rugi pun walau 1 sen. Untuk tuan-puan yang ada situasi yang sama, beli emas pada harga tinggi dan harga emas turun lagi, kita tak perlu risau. Sebab apa? Tujuan kita simpan emas adalah simpanan jangka masa panjang, iaitu dalam tempoh minima 2 tahun dan ke atas. Walaupun hari ni kita rasa emas mahal, percayalah 3 ke 5 tahun akan datang akan jauh lebih mahal. Purata kenaikan harga emas adalah 10% setiap tahun. Tuan-puan akan jumpa harga tertinggi setiap tahun, yang mana harga hari ni tuan-puan akan rasa murah bila harga tu dah jadi sejarah. Dan tuan-puan kena faham strategi yang betul dalam simpanan emas. Kita tak beli emas sekali, tapi kita simpan emas berkali-kali. Inilah strategi yang betul untuk kita rendahkan kos pemurtaan harga emas yang kita dah beli, iaitu dengan cara tuan-puan beli emas secara konsisten. Hari ni 1 gram dah cecah RM643, tapi disebabkan saya dah simpan emas sejak tahun 2023 secara konsisten, kos purata harga beli emas yang saya simpan sehingga ke hari ni cumalah RM366 untuk 1 gram. Sangat-sangat rendah kan? Sebab kuncinya adalah kita konsisten menabung setiap bulan walau berapa pun harga emas. Dan untuk tuan-puan yang ada duit lebihan yang nak guna lagi 2-3 tahun, jangan takut untuk alihkan sebahagian duit dalam bentuk aset emas, borong emas masa harga emas rendah dan teruskan konsisten menabung ikut bajet setiap kali gaji. Walaupun harga emas naik tinggi, jangan berhenti untuk simpan emas. Sebab ingat, simpanan emas kita adalah simpanan jangka masa panjang. Fokus kita sebagai penyimpan emas bijak bukan berapa keuntungan dalam ringgit, tapi berapa banyak grade emas yang kita berjaya simpan. Supaya nanti bila harga emas dah makin melonjak tinggi, grade emas yang kita dah kumpul dari sekarang pasti lebih untung untuk kita gunakan untuk masa depan. Jadi untuk tuan-puan yang masih belum ada simpanan emas, boleh rujuk pin video atau mesej di TikTok untuk Biha bantu simpan emas dengan ilmu dekat Public Gold. Dan untuk tuan-puan yang nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Biha rapat-rapat.